Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Nur Amni Humaira dan saya Nur Zara Sumaya sebagai moderator dalam podcast kali ini. Selamat datang ke DBG's Podcast Sembang Digital yang membawakan pelbagai perkongsian menarik. Boleh Ustaz ceritakan sedikit latar belakang Ustaz? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz adalah Muhammad Harith Musyidi bin Ahmad Sukri. Ustaz lahir di Kampung Bukit Kulim, Marang, Terengganu. Dan dulu Ustaz belajar di SK Jerong. Dan kemudian menyambung pelajaran Ustaz di Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Berang. Habis SPM pada tahun 2011. 2012 Ustaz melanjutkan pelajaran ke Jordan di Universiti Yarmouk. Dan kemudian pada tahun 2024 Ustaz mengambil diploma pendidikan dan tahun ni Ustaz ditempatkan di sekolah SK Bukit Gasing lah. Jadi sekolah ni adalah sekolah pertama Ustaz untuk bertugas sebagai guru. Apakah perkara menarik tentang Sekolah Kebangsaan Bukit Gasing yang ramai orang belum tahu? Okey, perkara yang paling menarik perhatian saya apabila saya ditempatkan di SK Bukit Gasing ni, dan memang tak sangkalah sekolah ni sebenarnya memang hebat dari segi digitalnya. Dan saya agak terkejut apabila masuk ke bilik podcast ni, seperti saya berada di studio yang sangat mewah lah. Itu je lah. Lepas tu sekolah ni juga boleh katakan terkenal dengan sekolah digital. Ya, benar. Okay. Itu yang sangat menarik lah. Jadi baguslah untuk murid-murid seawal umur 7 tahun sehingga 12 tahun sudah didedahkan dengan digital ni. Sebab sekarang ni digital memang penting lah untuk masa depan kita. Sekarang kita masuk ke topik utama podcast iaitu digital di sekolah. Boleh Ustaz ceritakan bagaimana penggunaan teknologi digital diterapkan dalam pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Bukit Gasing? Okey, untuk di pihak guru, digital ni memang kita ada gunalah dalam pendidikan, dalam kelas terutamanya. Antaranya adalah guru-guru dibekal dengan satu aplikasi Delima. Dekat Delima tu kita boleh buat belajar secara digital lah menggunakan antaranya apa? Google Classroom kita. Jadi itu sajalah. Bagaimana cikgu melihat kebersanan penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan minat dan prestasi murid? Penggunaan digital dalam pendidikan ni saya tengok sangat berkesan sebabnya murid-murid sekarang memang lebih seronok apabila kita belajar menggunakan digital. Dia jadi lagi fokus berbanding dengan kita guna chalk and talk lah, hanya menulis di papan putih dan kita mengajar secara lisan macam tu kan. Dia berbanding dengan kita tunjuk tayangan video, lepas tu kita libatkan murid dengan menggunakan iPad ke tab ke, murid tu jadi lagi seronok. Jadi dengan penggunaan digital ni dia sangat membantu dalam murid menguasai dan memberi fokus dalam pendidikan tu. Ya. Akhir sekali cikgu, apakah harapan cikgu terhadap masa depan pendidikan digital di sekolah, terutamanya kepada generasi baharu? Untuk digital ni, saya berharap bukan sekolah-sekolah lain pun boleh terapkan juga dengan penggunaan digital ni. Sebab saya tak pastilah dekat sekolah-sekolah lain. Tapi saya tengok dekat sekolah ni memang sangat advance lah dengan penggunaan digitalnya. Saya harap pada masa depan cikgu-cikgu yang ada semua ni kita boleh mengajar menggunakan digital ni, teknologi yang ada sekarang ni.
Baiklah, terima kasih banyak kepada cikgu atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Teruskan mengikuti perkembangan podcast kami di DBG's Podcast. Jangan lupa untuk share, like dan follow akaun ini. Saya Nur Amni Humaira dan saya Nuzara Sumaya mengundur diri. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye.